Ivan, apa yang awak buat? Hai semua, Ivan di sini dan pengembaraan air yang paling luar biasa akan bermula. Saya kenal awak, Ivan. Awak ada idea gila dalam kepala awak. Semua cabaran yang luar biasa menanti kita 24 jam dalam kereta jet itu di laut yang luar biasa ini. Kita akan bertahan dengan ombak kekacauan dan satu sama lain. Teruskan mengikuti dan tonton video ini sehingga tamat. Apa? Di laut selama 24 jam? Tak mungkin. Saya akan mabuk laut terus. I just can't stomach the water. Semua, tekan butang suka. Jika kawan awak membosankan, jadi apa cadangan awak? Bagaimana dengan cabaran ini? Siapa yang minum kok paling banyak menang? Bagaimana dengan bahagian yang boleh kembung? Saya pernah ke sana. Seperti 100 kali. Mudah sahaja. Cuba sekali lagi. Bagaimana dengan 24 jam di Taman Air Kembung Gergasi? Ya, itu idea yang bagus. Ya. Baiklah, jom pergi. Ada jerung. Ivan, mari kita pergi ke taman air. Cepat, tinggalkan semuanya. Kita kena pergi. Kita hampir sampai. Semua, ayo. Oh, tunggu. Ya, kita selamat semua. Mari ambil peti sejuk kita. Oh, kita tak boleh buat itu. 24 jam sudah bermula. Tunggu, awak nampak tu itu bukan jerung sebenar. Wait a minute. Who are you? Oh, bagus. Sekarang bekalan makanan kita untuk 24 jam. Akan datang akan beri makan kepada semua ikan. Jangan risau, saya rasa ini idea yang sempurna untuk habiskan 24 jam di taman air kembung terbesar dunia tanpa makanan, tanpa air dan di bawah matahari terik. Hanya yang kuat akan menang. Tonton video ini sehingga tamat. 12 seconds Aku later. rasa nak mati sebab haus. Saya perlukan air, tolong. Tunggu, adakah itu botol air? Botol air, botol air. Adakah awak fikir apa yang saya fikir? Saya rasa saya fikir apa yang awak fikir. Yang pertama sampai ke botol air akan dapat. Aku dulu. Why are you running? Why are you running? Nice. Apa yang awak buat? Ini air saya. Apa yang korang buat? Itu yang awak dapat. Kita habis air lagi. Oh, lapar sangat. Kebuluran. Saya rasa saya akan mati. Ini sangat seronok. Saya sanggup beri segalanya untuk sandwich sekarang. Saya tak kisah jika ada sandwich yang kita tenggelamkan. Semuanya baik. Kita berseronok. Semua tak nak tipu. Saya sebenarnya semakin lapar sekarang. Tiada makanan. Lihat itu. Mereka hilang akal kerana makanan. Oh, adakah ini beg keropok atau saya bermimpi? Oh, tidak, saya tidak bermimpi. Siapa kata pek keropok di sana? Keropok. Keropok. Mine. Ia milik saya. Ia milik saya. Oh, ayo. Bangunlah. Saya akan ambil. Saya nampak di sana. Saya nak balik. 3, 2, 1. Apa yang ada dalam tu? Ia kosong. Itu sahaja makanan kita. Oh, tapi semua teka apa? Kita masih berseronok di bawah matahari terik. A few moments later. Saya tak tahan lagi. Berapa jam tinggal? Ada berita baik. Tinggal 18 jam sahaja. 18 jam. Baiklah, saya kena pergi. Semua, bye. Terima kasih untuk masa ini. Tetapi saya tak boleh buat ini lagi. Saya keluar. Saya harap mereka baik-baik saja. Betapa indahnya hari ini.
Tunggu. Adakah itu apa yang saya fikirkan? Itu pengawal keselamatan. Guys, ada sesuatu yang berlaku. Ada seorang pengawal. Ada pengawal keselamatan. Ada pengawal keselamatan. Cuba bersembunyi. Saya kena beritahu mereka. Saya rasa kita boleh bertahan 24 jam dengan mudah. Sebenarnya saya mula suka tempat ini. Dengar sini, kami di atas sana. Saya nampak pengawal keselamatan mencari kita. Jadi saya rasa kita kena lari. Pengawal keselamatan. Ya, tapi dia ada di sini untuk pastikan kita selamat, kan? Tidak begitu. Sebenarnya kita di sini secara haram. Kamu kata kita bebas dan tiada masalah. Saya rasa kita kena lari sekarang. Saya rasa dia seperti nampak kita. Guys, lari, ayo, pengawal keselamatan, sini, sini, sini. Guys, tulis di komen, adakah anda akan menyerah kepada pengawal keselamatan atau terus melarikan diri? Sementara itu, kami cuba lari. Guys, tolong tangkap dia. Dia di sana. Guys, kami gagal dalam cabaran kami sebab kami melarikan diri dari taman air tiup ini. Tapi kami masih berseronok dan ia sangat menghiburkan. Pastikan untuk suka, langgan dan tinggalkan komen di bawah. Jumpa lagi.